Hello guys, welcome back another day, another vlog. So hari ni kita ada next content. So hari ni kita akan buat beberapa benda. Satu, kita nak mengecat because kita ada shoot campaign untuk Nippon Paint. Okay, Nippon Paint hari ni. So sekarang tengah proses pemunggahan barang, tengah kemas-kemas, alih-alihkan barang sikit. Katil dah alihkan dah, katil dah keluarkan. Bukan bilik ni, bilik ni kita tak nak cat. Lagi satu bilik, sekejap lagi adik tunjuk. And then after that kita akan tunjuk sikit footage-footage nak mengecat for Nippon Paint. Okay, see you guys. Kita tengah proses pemunggahan barang-barang. Okay, tunjuk sikit. Tengah punggah-punggah sikit. Almari ni berat. Okay, so yang ni produk dia, Nippon Paint. Kita ada bagi juga barang-barang dia, Nippon Paint, brush dia semua from Nippon. Okay, so sekarang ni Nippon ni dia bagi canvas dia. Sebenarnya kita nak tukar lah canvas ni, kita tukar kepada Nippon punya canvas baru. Oh, ni je lah canvas dia. Tak adalah chalk Nippon. Okay, yang dekat phone ni kita record guna Insta360. Oh, kalau di single lens dia memang vertical lah. Dia horizontal lah. Ni lah kalau nak record untuk YouTube boleh lah. Kalau 360 gerak-gerak. Style. Katanya yang ni warna beras. Warna cuba panjangkan lagi. Cuba panjangkan lagi. Okey, kunci. Boleh lagi, okey. Kita perlukan tangga yang lebih tinggi. Kita nak pinjam tangga anti sebelah. Ayah mana, Bu? Kat depan. Okey. Kita nak pinjam tangga anti sebelah. So, pergi jap. Ada tangga? Okey. Rumah anti sebelah ni cantik. Tak. Rumah anti sebelah ni cantik. Ada rumput-rumput. Tuhan dia. So, minta tolong ayah minta kan. Hello. Kau nak pinjam tangga. Okay. Dia stable lah. Walaupun tangan adik goyang-goyang kan. Yang ni is a shoot campaign kan. So pasal kita nak siap cepat, kita nak completekan this video cepat. So that's why kita ada orang yang tolong kita cat sekali. Ada 2 orang. I cat tadi, cat and then shoot sikit, record sikit, and then abang-abang tu sambung. Professional, lebih cantik, lebih better lah. Kalau nak tunggu nak tunggu adik yang cat semua, memang satu hari full day. Tapi because diorang very professional, laju gila diorang cat. Settle. So, good service. Kejap lagi, bahagian touch-up penghujung, kita ambil kredit lah. Tunjuk jap. Okay. Color yang adik pilih Acid Ribbon dengan Old Bond, 2 ni. So kita dah habis tadi shoot cat-cat tadi. Kita nak makan banana dips. Okay, so kita dah habis dah shoot untuk Nippon Paint. Sekarang kita nak pergi kedai. Hari ni hari pertama banana dips buka. Kita nak buat, kita nak menjual, kita nak layan customer. Okay, dekat je dengan my house. Kalau korang nak tahu, yang ni dekat TTDI Grove, Kajang. Sebelah je. Hot Tenders tu kedai kakak adik sebenarnya. Dia ada jual chicken tenders, ada jual fish and chip, and then banana dips, pisang cheese lah. Okay, so now kita dengan Kak Syu. Kita dah sampai dekat TTDI. Hari ni kita nak bekerja. Kita nak buat bekerja. I nak matcha. Matcha. Dah order kan? Sebab saya suka matcha lah. Dah order. Jom. Jom. So untuk hari ni je. Esok available lagi. By the time video ni keluar dah tak ada dah promo ni tau. Okay, just for today, kalau korang beli pisang cheese plus hot tenders, korang akan dapat free air.
Air dekat kedai sebelah. Air ada dekat kedai sebelah. Okay. So yang ni lah menu-menu dia. Hari ni okay, hari ni start buka. Tada. So ni menu-menu dia. And then sebelah ni is hot tenders. Kita tengok kat depan tu Milo tak ada? Milo tak ada, akak tak. Okay, faham. Okay, kalau customer nak flavor campur, set B sahaja ada flavor campur. So bila kita key in, kita akan nampak. Chicken tenders, contoh dia nak set B. Okay, tanya dia ayam nak pedas ke tak? Kita buat ayam nak pedas. Okay, buat tekan ni. Kalau dia nak mix ni, kita akan bagi 2 original, 3 spicy. Kalau dia nak original lah. Lepas tu ada 2 dipping sauce. Set B kita kena pilih 2. So dia akan keluar 2. Sekarang semua ada. Fish ranch ada dengan cheese je. Fish ada, ayam ada. Semua ada. Sauce je tinggal 2. Ada hot box. Hot box. Yang tu combo box. Combo box. Okay. Combo box tanya dia ayam nak pedas ke tak? Ayam nak pedas ke tak? Okay, combo box tak boleh campur. Yang hanya boleh campur set B sahaja. Combo box tak boleh campur. Boleh campur set B saja. Yep. By tu dapat air free. Air kat sebelah tu. Banyak lah, menarik, sedap. Ada macam macam. So flavor kita ada kat sini, boleh tengok. Satu box ni boleh pilih 2 topping. Nak topping apa? Set A tau. Set A. Okay, ayam nak pedas ke? Spicy boleh? Okay, semua spicy. Belah. Okay, nah. Saya ambil dulu. Yang ni nanti boleh ambil kat sebelah. One more bite. One more bite Oh, excuse me. Okay. Sekejap kita try. Sos apa tadi? Spicy mayo. Spicy mayo. Okay. Uff. Sedap ya? Memang kena makan dengan spicy mayo. Kalau tak ada plain. Yes. Tapi sebab dia manis sikit, so dengan spicy, so dia kick. Dia lagi compliment. So orang kena try ni. Memang try. Ons. Okay. Hari ni kita jadi videographer. Yang tukar review, nak shoot. Jadi subjek hari ni. Jadi subjek. Nanti I send invoice. Sekejap lagi I nak tunjuk korang step-step kita buat pisang cheese. And I nak try juga buat hot tenders because again hot tenders tu my sister punya. So I tak pandai sangat nak buat-buat dia. Tapi kejap lagi kita akan try. Okay. Korang kalau yang tengok video ni, make sure datang, okay? Wajib. Okay. So ni lah. Ni box banana dips. Saya order medium box. Medium box. Actually boleh pilih 6 flavor tadi. Tapi disebabkan I nak each flavor tu banyak, saya pilih 3 je. Okay. Butterscotch, chocolate and my favourite matcha. Kita tahu lah. I je kot yang macam keep repeating matcha banana dip sedap gila. Weh, serius lah. Yo, lama serius dah nampak ni. lah. Moment of truth. Moment of truth. Tengok dia punya matcha, dia punya glaze tu dripping. Serius lah. Okay. Korang kena datang beli masa panas-panas tau. Yang tu yang best tu, makan masa kan. So macam mana, terubat rindu lah? Tolong jangan stop. I rasa I akan order every week. Maybe I akan order untuk orang lain just untuk I makan 1 atau 2 matcha. Nampak sedap lah. Nampak dan memang sedap. Dah lapar, dah start lapar. Butterscotch dengan coklat. Butterscotch macam manis tapi butterscotch lah. Ya. Wow. Aeroplane. Apa tu? So now kita nak try butterscotch. Let's try. Bismillah. Sedap lah. Jo. Semua tak makan. Hari Raya. Rindunya. Rasa macam, yelah dah setahun tak buat ni sebenarnya. Dah nak dekat puasa balik dah. Okay. Dia akan jadi macam ni ke? Yang ni apa? Butterscotch. Alright. Amalina. So satu box ni berapa ringgit? Satu box ni 35. 35. Boleh dapat 6 topping. Boleh dapat 6 topping, 18 pieces. Kita ada promo hari ni. Kalau nak beli 2 box ni, pisang cheese dengan hot tenders dapat free air salah satu. 5 pieces set B boleh. Spicy boleh? Semua spicy. Boleh. Okey, nama apa?
Syaza. Syaza. Anda telah melalui Okey, cuba lihat. Okey, nah, nanti kita panggil. Terima kasih. Okey, so hari ni kita nak buat pisang cheese medium size. Kita buat untuk Kak Syu lah kan. So sebab kenal, kita buat sendirilah. Untuk customer kita bagi yang pro yang buat. So Kak Syu tadi dia minta chocolate cheese, butterscotch. Chocolate cheese, butterscotch. Oreo. Nas memang bawa untuk adik pun. Oh, ya kan? Ada order customer Tadi tu Syaza tu. Syaza dia tenders. Lupa lah. Oh, first kita akan letak susu dulu. Normally ni kalau adik punya style lah, adik akan start dengan coklat dulu. Sebab coklat ni dia melekit-lekit sikit compared to cheese. So kita, kalau customer punya order, dia akan buat coklat dulu lah sebelum dia cair. Okey, coklat siap. Itu butterscotch. Inilah first dia buat live dulu. Macam mana buat butterscotch pakai So dulu Butterscotch. okay. So kalau Oreo, kita akan letak another susu lagi atas cheese ni tadi supaya Oreo tu melekat. So kalau Oreo memang manis lah. Kalau korang suka yang manis-manis, korang boleh order Oreo. Dan kita akan letak so box ni berharga RM35. So ada 18 pieces. Korang boleh pilih 6 topping, tapi kalau tak nak 6 topping macam box ni 3 topping je. Okay, nanti kita panggil. Terima kasih. Settle. Satu order. Tunjuk korang macam ni kita key in order abang tu tadi. Abang tadi tu ada set B. Set B. So kita boleh pilih spicy mayo, dia pilih spicy mayo and ranch sauce. Nak spicy ke, nak original ke, nak mix. So tadi dia ambil spicy. So kita save. Lepas dah save, lepas dah save, kita tekan save. So kita tulis nama. Let's say sini tulis nama Adib. Contoh, tulis nama Adib. Dah settle. Oh, lepas tu dia terkeluar. Yang ni contoh tau. Adib. Siap. Duty habis. Kerja dah habis. Kita boleh balik. Dia buat contoh, dia print betul-betul lah, sekejap lagi tak tally. Counter gitu. Short claim. Contoh. Kan boleh tulis contoh. Kan boleh tulis contoh. Cheese. Cheese sahaja. Okey, boleh. Okey. Sini Kak. Itu RM15 Terima kasih. Siap. Settle. Kita dah habis kerja. Kita dah settle buat banana dips tadi. Tapi tak sempat nak buat fish and chip burger. Panggil apa? Fish fillet burger. Fish and chip burger. Burger fish. Burger fish. Tadi plan dia nak buat tu, tapi tak sempat. Kita sempat buat banana dips je tadi. Korang dah tengok. So nanti next time kita akan datang buat lagi. Thanks so much for watching. Kita jumpa next video, okay? Maybe travel video next. Bye bye.